bunyi tak berapa clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Masih kepada Al-Fadhil Ustaz pengerusi majlis yang saya raikan, lagi saya hormati pengerusi masjid, timbalan pengerusi, barisan imam, barisan bilal, barisan ahli jawatan kuasa masjid. Lagi saya raikan para guru-guru, para ustaz-ustazah dan para tulab, para pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Boleh saya baca satu ayat nanti minta sambung boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul ramadhanal ladzi depan sahaja hafal ke pertengahan takut nak sebut? Syahrul ramadhanal ladzi, belakang tak dengar. Syahrul ramadhanal ladzi pasal tamam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam banyak-banyak bulan aku memilih bulan Ramadan untuk aku turunkan Al-Quran. Dalam banyak-banyak hari aku pilih satu hari dalam bulan Ramadan untuk aku turunkan Al-Quran. Ulama menyebut ada 3 sebab kenapa Ramadan itu menjadi special. Istimewanya Ramadan yang pertama disebabkan di dalamnya adanya ibadah puasa. Istimewanya Ramadan yang kedua kerana di dalamnya ada ibadah solat. Dan istimewanya Ramadan disebabkan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang ulama yang bernama Imam Ahmad ibn Hanbal, mengatakan seluruh wahyu daripada Allah, seluruh wahyu daripada Allah semuanya diturunkan dalam bulan Ramadan. Bermula daripada suhuf Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diturunkan dalam bulan Ramadan. Selepas suhuf Nabi Allah Ibrahim, turunlah kitab Taurat yang diturunkan pada 6 Ramadan. 700 selepas diturunkan suhuf. Selepas kitab Taurat, maka turunlah kitab Zabur. Kitab Zabur, kata Imam Ahmad ibn Hanbal, diturunkan pada 12 Ramadan, 500 tahun selepas penurunan kitab Taurat. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil pun diturunkan pada bulan Ramadan, 13 Ramadan. Kitab Injil diturunkan pada 1200 tahun selepas diturunnya kitab Zabur. Dan kemudian masuklah kitab Al-Quran. Diturunnya Al-Quran pada 12 Ramadan, 620 tahun selepas penurunan Injil. Alhasil, kata Imam Qurtubi, seluruh wahyu daripada Allah turunnya dalam bulan Ramadan. Kerana itulah spesialnya bulan Ramadan yang disebut oleh para ulama, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kata seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Aziz Az-Zarqani, penurunan Al-Quran ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, kata Syekh Abdul Rahman Al-Zarqani, peringkat yang pertama Allah turunkan Al-Quran di satu tempat yang dinamakan Lauh Mahfuz. Disebut oleh Imam Qurtubi dan Imam Tabari, Lauh Mahfuz adalah satu tempat jagaan Allah. Tidak ada satu makhluk yang berunsur jahat yang dibenarkan oleh Allah untuk masuk dalam Lauh Mahfuz. Disebabkan itulah kata Imam Qurtubi, iblis tidak dibenarkan masuk di Lauh Mahfuz. Syaitan tidak dibenarkan masuk di dalam Lauh Mahfuz. Kerana Lauh Mahfuz itu jagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama Al-Quran disimpan di Lauh Mahfuz? Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang tahu. Apabila sampai satu saat dan sampai satu ketika yang ditetapkan oleh Allah, Allah menurunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Apabila sampai di langit yang ke dunia, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril alaihi salam supaya menurunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan itulah ada perbahasan ulama yang mengatakan Al-Quran ini turun serentak ataupun sekaligus. Dua-dua benar. Kerana daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, daripada langit dunia baru diturunkan secara berperingkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dah pun masuk dalam hari nuzulul Quran. Pada penurunan wahyu Allah Subhanahu wa taala, kalaulah para pelajar tengok bagaimana sebenarnya Jibril menurunkan wahyu. Bagaimana sebenarnya Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada 4 cara Jibril menurunkan wahyu. Yang pertama, Jibril menurunkan wahyu dengan berupa tubuh asalnya. Sepanjang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hanya 2 kali sahaja melihat kejadian asal Jibril alaihi salam. Disebabkan itulah satu hari ketika mana Nabi menikmati keindahan dan kecantikan Jibril alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Jibril, "Ma'azamuka ya Jibril." Aku kagum ciptaan Allah kepada kamu wahai Jibril. Dan bagaimana dalam surah Al-Alaq diturunkan kata Nabi, aku melihat ke ufuk barat adanya sayap Jibril alaihi salam. Dan ketika mana aku memandang ke ufuk timur, sayap Jibril masih lagi ada di ufuk timur. Secara pertama, Jibril menurunkan wahyu dengan berupa wajah asal. Cara yang kedua, Jibril menurunkan wahyu dengan menukarkan tubuh asalnya menjadi tubuh asal seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyat Al-Kalbi. Seorang sahabat Nabi, Dihyat, Sayyidina Dihyat, seorang sahabat yang tampan, dianugerahkan muka yang lawa, dianugerahkan muka yang tampan, maka Jibril menukarkan tubuh asalnya seperti Dihyat Al-Kalbi. Cara yang keempat, cara yang ketiga, Jibril menukarkan tubuh asalnya. Apabila nak menurunkan wahyu, cara yang ketiga adalah Jibril akan menukarkan tubuh asalnya menjadi tubuh asal seorang manusia, orang awam, tidak dikenali. Muka orang awam, kitalah semua tak dikenali. Mana dalilnya? Satu hari yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab. Kan satu hari Sayyidina Umar duduk bersama dengan Nabi dan beberapa sahabat yang lain. Tiba-tiba kata Sayyidina Umar, daripada jauh kami mendapati ada seorang lelaki yang berjubah putih
datang mendekati Nabi. Kata Sayyidina Umar, kalaulah lelaki itu datang daripada Madinah, kami kenal. Kata Sayyidina Umar, kalaulah lelaki itu datang daripada Mekah, kami kenal. Tapi kami tak kenal lelaki itu. Kalau nak kata lelaki itu seorang yang bermusafir, bagaimana mungkin seorang yang bermusafir sedangkan pakaian lelaki itu sangat bersih? Tidak ada kesan debu pada tubuh badan lelaki itu dan jubahnya bersih. Dan kami tak kenal lelaki itu siapa. Alhasil, Nabi SAW mengatakan, wahai Umar, lelaki itu adalah Jibril alaihissalam. Hadis yang mana? Hadis yang Jibril tanya, ma itu iman, Islam dan ihsan. Dan cara yang keempat, Jibril menurunkan wahyu. Dan cara yang keempat inilah wahyu kebiasaannya turun dalam keadaan yang berat. Dalam wahyu yang sangat berat, satu perintah yang berat daripada Allah, biasanya Jibril akan menurunkan dengan cara yang keempat. Apa dia cara yang keempat? Cara yang keempat, kata para ulama, Jibril akan menurunkan wahyu berbentuk suara sahaja. Aku tidak melihat Jibril, para sahabat tidak melihat Jibril, para sahabat tidak mendengar suara Jibril. Hanya aku sahaja yang mendengar suara daripada Jibril alaihissalam. Mana dalilnya? Satu hari Nabi bersama dengan salah seorang sahabat yang bernama Zaid ibn Sabit. Kata Sayyidina Zaid ibn Sabit, satu hari kami bersama dengan Nabi SAW. Pada saat itu aku duduk berdekatan dengan Nabi. Saking dekatnya aku dengan Nabi, paha Nabi berada di atas pahaku. Pada saat itu, kata Sayyidina Zabit, aku melihat wajah Nabi dalam wajah yang kecemasan. Muka Nabi merah kemerahan. Keluar peluh daripada wajah Nabi, seolah-olah Nabi sedang menanggung satu bebanan yang sangat berat. Dan pada ketika itu sahabat tahu kalau Nabi berdiam dan tidak bercakap, itulah mukjizat daripada Allah sedang turun kepada Nabi. Tapi kata Sayyidina Zaid ibn Thabit, ketika mana pada saat itu paha Nabi berada di atas pahaku, aku merasakan paha Nabi sangat berat. Seolah-olah Nabi sedang menanggung satu bebanan di atas Nabi yang sangat berat. Sampaikan beratnya paha Nabi sehinggakan aku rasa pahaku hampir nak pecah, hampir nak binasa, sebab terlampau berat bebanan yang aku tanggung. Subhanallah. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah adik-adik tengok, wahyu daripada Allah ni ada 4 cara. Bukan satu cara sahaja Allah mengarahkan Jibril. Malah ada cara berupa dengan sahabat Nabi, ada wajah orang awam, dan kadang-kadang hanya menurunkan suara sahaja. Mana dalil yang lain Nabi mendengar suara sahaja? Dan ada ketika Nabi bermimpi daripada wahyu. Satu hari, hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Junduk. Ni boleh catat nama para sahabat Nabi. Nanti balik ada satu kisah ni nanti balik ceritakan kepada kawan-kawan. Bagi tahu kepada kawan-kawan, bagi tahu kepada keluarga akan kisah ini. Satu hari, hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Junduk. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Status hadis ini adalah sahih. Satu hari, seorang sahabat Nabi yang bernama Samurah ibn Junduk mengatakan, satu hari Nabi datang kepada kami. Nabi nak ceritakan kepada kami apa yang berlaku kepada Nabi semalam. Apa kata Nabi? Wahai para sahabat, semalam aku mendapat satu mimpi. Dalam mimpiku itu, kata Nabi, aku didatangi oleh 2 orang lelaki yang aku tidak kenal akan keberadaan mereka. Aku tidak pernah tengok wajah mereka. Aku tidak kenal nama mereka. Lalu 2 orang lelaki tadi
datang kepadaku lalu membawaku ke satu bandar. Dan di dalam bandar itu aku melihat setiap rekaan dalam bandar, setiap binaan dalam bandar itu dibuat daripada emas dan perak. Susah kita nak cari di atas dunia pada hari ini. Tak ada lagi bandar yang dibina daripada emas dan perak. Kata Nabi, ketika mana aku sampai ke satu tempat yang dibawa oleh dua orang lelaki tadi, dalam satu bandar, dalam satu Madinah bandar, bandar itu dibuat daripada emas dan perak. Dan kata Nabi, ketika itulah aku mendapati ada sekumpulan manusia yang berkelakuan agak pelik. Aku melihat ada sekumpulan manusia sangat pelik. Bagaimana peliknya ya Rasulullah? Peliknya golongan itu aku mendapati tubuh badan mereka terbelah dua. Tubuh badan mereka terbelah dua bahagian. Satu bahagian, kata Nabi, berupa dengan wajah yang sangat cantik. Kecantikan tidak pernah aku lihat sebelum ni. Dan bahagian tubuh badan bahagian yang satu lagi berwajah sangat buruk, dan keburukan itu tidak pernah aku saksikan before this. Cantik sangat sehingga kan Nabi tak pernah gambarkan secantik itu. Buruk sangat sampai kan Nabi tak pernah menyaksikan satu keburukan daripada keburukan itu. Apabila diperlihatkan aku suasana begitu, tiba-tiba dua orang lelaki yang mengiringi aku tadi, mereka adalah dua orang malaikat. Dua orang malaikat tadi yang mengiringi aku tadi dalam mimpiku. Mereka mengarahkan kumpulan manusia yang berbadang dua tadi supaya terjun dalam satu sungai. Dan aku mendapati berbondong-bondong dalam kalangan manusia mereka terjun dalam sungai tersebut. Ketika mana mereka terjun dan mereka keluar daripada sungai, aku mendapati kesan kekotoran tidak ada pada wajah mereka. Kesan buruk tidak ada pada wajah mereka. Kesan hodoh tidak ada pada wajah mereka, melainkan kesan kecantikan dan keindahan yang ada pada wajah mereka. Subhanallah. Nabi SAW tanya kepada malaikat, apa yang berlaku kepada mereka wahai malaikat? Siapa mereka wahai malaikat? Apa yang dilakukan oleh mereka wahai malaikat? Maka jawab dua orang malaikat tadi kepada Nabi SAW, ya Muhammad, tengok. Kata-kata malaikat inilah yang menjadi satu klimaks kepada cerita ini. Kata malaikat kepada Nabi, ya Muhammad, tempat yang kamu berada sekarang, yang kamu lihat binaannya daripada emas, binaannya daripada perak, tempat ini adalah syurga Adenin. Inilah syurga Adenin ya Muhammad. Syurga yang dibuat daripada emas dan perak. Dan dalam syurga Adenin adanya satu sungai ya Muhammad. Ketika mana seseorang itu terjun dalam sungai, maka mereka keluar daripada sungai akan berupa dengan wajah yang cantik ya Muhammad. Dan golongan manusia tadi yang kamu lihat ada dua wajah mereka, ada dua tubuh badan mereka, sebelah hodoh dan sebelah cantik. Siapa mereka ya Muhammad? Mereka adalah sekumpulan manusia ketika mana mereka berada di atas dunia, kebaikan mereka buat, dosa pun mereka buat. Salat pun ia, mencuri pun ia, puasa pun ia, baca Quran pun ia, menipu pun dia. Subhanallah. Akan tetapi kata para malaikat, akan tetapi ya Muhammad, kumpulan manusia tadi, beruntungnya mereka, bertuahnya mereka, kerana mereka berjaya mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari.
Daripada hadis ini kita boleh tengok, sejahat apa pun kita, jangan pernah kita tinggal daripada Islam. Senakal apa pun kita, jangan pernah kita meninggalkan solat. Seteruk mana pun perangai kita, jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran. Kerana solat Al-Quran dan kebaikan yang kita buat barangkali akan memberi syafaat untuk kita masuk dalam syurga. Pengajaran yang seterusnya, ketika mana kita melakukan satu dosa kepada Allah, janganlah kita tangguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tak tahu bilakah kematian kita. Kita tak tahu apa yang berlaku kepada kita suatu hari nanti. Dan kita tak tahu apa kesudahan dalam hidup kita. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang berlaku kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab ibn Amru. Seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab ibn Amru. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Satu hari Nabi SAW bagi tahu Ka'ab ibn Amru, satu hari di rumah Ka'ab didatangi oleh seorang perempuan yang menjual kurma. Seorang wanita yang menjual kurma datang ke rumah Ka'ab untuk menjual. Ketika mana Ka'ab melihat kurma yang dijual oleh wanita tadi, kata Ka'ab, kurma yang ada dalam rumahku lagi bagus daripada kurma yang kamu jual. Tengok, kurma yang ada dalam rumahku adalah grade A dan kamu jual adalah grade B, lagi bagus daripada apa yang kamu jual. Disebut oleh para sahabat ketika itu, wanita tadi bila mana dia dengar perkara begitu, wallahu a'lam apa yang dia fikirkan, dia terus masuk ke rumah Ka'ab tanpa berfikir panjang untuk melihat kurma apa yang ada dalam rumahnya. Kata Ka'ab, ketika mana wanita tadi masuk ke dalam rumahku untuk melihat kurma, secara tiba-tiba, lalu kata Saidina Ka'ab, aku rebahkan wanita tadi. Aku jatuhkan wanita tadi. Lalu aku cium wanita tadi. Subhanallah. Siapakah orang yang melakukannya? Seorang sahabat yang duduk bersama dengan Nabi. Iman kita ni adik-adik, ada naik dan ada turun, betul tak? Ada hari kita rajin nak baca Quran lebih. Ada hari kita malas sedikit nak hafal Quran. Tapi ketika kita rajin nak hafal Quran 2 muka, 3 muka pun kita tak terasa. So berlaku kepada seorang sahabat Nabi tadi, dia merebahkan wanita tadi, lalu dia cium wanita tadi. Tetapi dia tidak berzina dengan wanita tadi. Ketika mana dia cium wanita tadi, datang dalam perasaan dia rasa menyesal atas perbuatan dia. Baru dia sedar yang dia melakukan satu kesalahan. Ketika mana dia mengaku akan kesalahan dia, dia minta maaf dengan wanita tadi. Terus wanita tadi meninggalkan rumah. Ka'ab dalam keadaan gelisah dan resah atas kelakuan mencium seorang wanita dalam keadaan dia bukan isterinya. Perasaan serba salah dalam hati Ka'ab. Tengok sifat para sahabat ketika mana mereka melakukan satu kesalahan. Mereka dibanjiri dengan perasaan serba salah. Tak tentu hala. So dia pergi bertemu dengan seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Abu Bakar. Bila mana sampai di depan Sayyidina Abu Bakar, dia berceritakan apa yang dia lakukan kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Ustur ala nafsik. Wahai Ka'ab, apa yang kamu lakukan itu adalah maksiat. Itu satu perkara yang dosa. Tetapi maksiat, dosa yang kamu buat itu dosa peribadi kamu. Tidak perlu kamu ceritakan kepadaku dan tidak perlu kamu ceritakan kepada orang lain. Simpan dan kamu bertaubat kepada Allah, wahai Ka'ab. Apabila bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, Ka'ab tak puas hati. Ada serba salah yang tidak selesai lagi dalam hati Sayyidina Ka'ab ibn Amr.
Maka dia buat keputusan untuk bertemu dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kalaulah kita tengok orang buat salah jumpa dengan Sayyidina Umar, apa Sayyidina Umar buat? Pancung, betul tak? Tapi kita kena tengok dosa apa yang dilakukan oleh manusia tu. Bukan semua dosa ada hukuman yang sama. So apabila Ka'ab bertemu dengan Sayyidina Umar, dia bagi tahu kepada Umar, wahai Umar, baru sebentar tadi aku melakukan satu kesalahan, dan kesalahan aku itu mencium dan sebagainya. Apa jawab Sayyidina Umar? Jawapan Sayyidina Umar sama seperti mana jawapan Sayyidina Abu Bakar. Ustur ala nafsik. Wahai Ka'ab, dosa yang kamu lakukan itu dosa peribadi. Kamu simpan, kamu bertaubat kepada Allah. Jangan kamu ceritakan kepada orang lain. Bila Umar kata begitu, Sayyidina Ka'ab masih lagi tak puas hati. Lalu dia pergi mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang bertemu dengan Nabi, dia ceritakan kepada Nabi apa yang dia lakukan. Nabi tiba-tiba terdiam, seolah-olah wajah Nabi menunjukkan wajah yang sangat marah. Nabi mengatakan kepada Ka'ab, tergamak kamu wahai Ka'ab melakukan satu perbuatan yang terkutuk kepada seorang wanita, dan wanita itu adalah sahabat kamu sendiri. Dan pada hari ini wahai Ka'ab, sahabat kamu sedang berada di medan perang berjihad kerana Allah. Kamu menggoda istrinya. Tergamak kamu wahai Ka'ab. Subhanallah. Ketika itulah kata Sayyidina Ka'ab, kalaulah dosa yang aku buat ni dalam keadaan aku belum lagi Islam, bila aku masuk Islam maka Allah ampunkan seluruh dosaku. Tapi dosa yang aku buat ni ketika mana aku dalam Islam. Ka'ab melihat wajah Nabi dalam keadaan kemerah-kemerahan, menahan kemarahan. Nabi berdiam kerana menunggu wahyu daripada Allah. Tak lama kemudian satu wahyu turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, arahkan Ka'ab untuk solat di antara dua siang. Apa dua siang? Daripada subuh, zuhur dan asar. Arahkan Ka'ab juga untuk solat di antara awal malam, maghrib dan isyak. Kerana ketika mana Ka'ab melakukan 4-5 jenis solat ini, maka seluruh dosanya akan diampunkan oleh aku. Kerana dosanya bukan berzina, maka dosa ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kisah ini diceritakan, maka datanglah beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahyu yang sebentar tadi, tengok wahyu tadi yang Nabi dengar daripada malaikat Jibril. Ya Rasulullah, adakah wahyu yang diturunkan oleh Jibril tadi daripada Allah tadi? Adakah keampunan itu hanya kepada Sayyidina Ka'ab, ataupun keampunan itu untuk kami kalau kami melakukan satu dosa, ataupun keampunan itu dikhususkan kepada Ka'ab? Apa jawab Nabi? Keampunan yang Allah tawarkan ini, seandainya kita jaga solat 5 waktu, keampunan ini untuk kita semua. Subhanallah. Tambah-tambah kita duduk dalam bulan Ramadan, jangan kita pernah leka dan jangan pernah kita abaikan peluang yang Allah bagi kepada kita. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat kita masih lagi muda, di saat kita masih lagi ada peluang untuk beribadah kepada Allah, gunakan sebaik mungkin peluang yang Allah bagi kepada kita. Gunakan sebaik mungkin manfaat yang Allah bagi kepada kita. Kerana satu hari nanti kita akan dimasukkan oleh Allah di antara syurga dan neraka. Tidak ada pertengahan di antaranya melainkan syurga ataupun neraka. Sifat neraka ni pernah direkodkan oleh para sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Hadis yang riwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Satu hari kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud,
Dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi diperlihatkan oleh Allah bagaimana suasana pada mahsyar. Ketika mana kita berhimpun di pada mahsyar begini, kita menunggu nama kita dipanggil oleh Allah. Kita melihat di sana ada ibu kita. Kita melihat di sana ada kawan-kawan kita. Dalam keadaan kita menunggu nama kita dipanggil oleh Allah, tiba-tiba ketika itu kata Nabi, Allah memanggil satu makhluk yang bernama neraka Jahannam untuk menunjukkan tubuh asalnya kepada seluruh penghuni pada mahsyar. Diseret neraka Jahannam untuk ditunjukkan kepada penghuni pada mahsyar. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, neraka Jahannam itu diseret dengan 70,000 tali. Neraka Jahannam kata Nabi diseret dengan 70,000 tali, dan setiap tali itu ada 70,000 malaikat yang sedang menyeretnya. Dalam di neraka Jahannam itu ada 7 tali, ada 70,000 tali untuk menyeret. Dan setiap satu tali itu ada 70,000 malaikat yang sedang mengheret neraka Jahannam untuk dipertemukan dan ditunjukkan kepada manusia di pada mahsyar. Apakah pengajaran yang kita boleh tengok? Hadis ini Nabi nak menunjukkan kepada kita. Hadis ini Allah nak bagi tahu kepada kita. Meskipun ramai manusia yang dibangkitkan di pada mahsyar, mereka akan muat untuk masuk dalam neraka Jahannam. Kerana neraka Jahannam ini satu tempat yang sangat luas dan sangat besar. Saking besarnya neraka Jahannam memerlukan lebih daripada 70,000 orang malaikat untuk tarik. Bayangkan, tali ada 70,000, betul tak? Dan setiap tali ada 70,000 malaikat yang tarik. Berapa banyak malaikat yang menarik tali tersebut? Ada kalkulator? Tak bawa? Ada? Siapa yang pandai matematik cuba kira? Salah seorang daripada antum kira. Mati. Kalkulator pula mati. Cuba awak kira. Takkan mengharapkan saya kira pula. Tali ada 70,000. Satu tali 70,000 malaikat yang menariknya. So macam mana awak nak kira? Cepat. Cepat. Berapa? Betul. 4.9 bilion. Bilion ke million? B. Ada siapa nama awak? Izzah. Is. Okay, Is yang kira, bukan saya yang kira. Kalau salah, marah Is. Tak apa. Syukran Is. Kata Is. Pelik pula kan kata Is kan? Mengikut kiraan daripada pelajar yang bernama Is. Cantik sikit bunyi. Kemas sikit bunyi tu. Mengikut kiraan dia, 4.9 bilion malaikat yang menarik neraka Jahannam untuk ditunjukkan kepada manusia. Sebab itulah satu hari Umar datang bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi. Umar minta ceritakan kepadaku satu perkara yang sangat menakutkan. Maka sahabat Nabi ni cerita kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, ketika mana kamu berada di pada mahsyar, Allah akan datangkan satu neraka Jahannam. Dan ketika mana neraka Jahannam telah pun sampai di pada mahsyar, seluruh para nabi, seluruh manusia, ketika mana mereka melihat neraka Jahannam, mereka akan terduduk disebabkan ketakutan dengan neraka Jahannam. Meskipun kamu wahai Umar membawa puluhan pahala daripada seorang nabi, dua orang nabi, tetap kamu akan merasai ketakutan apabila melihat neraka Jahannam. Sebab itulah hari ini adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah bagi peluang kepada kita untuk adik-adik duduk dalam satu komuniti untuk baca Quran. Satu bi'ah untuk hidupkan suasana Islam.
manfaatkan sebaik mungkin bi'ah, suasana Islam yang Allah terapkan pada hari ini. Sebab ada orang di luar sana yang Allah tak takdirkan mereka duduk dalam komuniti ini. Ada orang di luar sana yang tidak ada bi'ah solehah, yang jauh dengan Islam, jauh dengan solat. Tapi hari ini Allah pilih adik-adik sekalian duduk dalam komuniti Islam, jaga solat, jaga puasa dengan baik. Ada seorang ustaz yang memerhati dan wahakadha. Manfaatkan sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab matlamat kita sebenarnya untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu wahyu yang Allah tunjukkan kepada Nabi melalui dibuka hijab. Kan wahyu tadi ada 4 cara kan? Cara yang keempat, mendengar dan dibuka hijab. Satu hari Nabi bagi tahu kepada Abdullah ibn Abbas. Satu hari Sayyidina Abdullah ibn Abbas melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kami sedang solat gerhana bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu kami melihat Nabi dalam keadaan solat, tiba-tiba Nabi nak capai sesuatu, seolah-olah Nabi nak ambil sesuatu. Dan selepas daripada itu kami melihat Nabi nak berundur daripada belakang. Selesai daripada solat, Abdullah ibn Abbas tanya kepada Nabi, apa yang berlaku kepada kamu ya Rasulullah? Baru sebentar tadi aku melihat kamu seolah-olah nak mencapai sesuatu dan kamu berundur daripada belakang. Apa yang berlaku kepada kamu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Nabi jawab dan Nabi ceritakan kepada para sahabat, khususnya Abdullah ibn Abbas, baru sebentar sahaja tadi aku diperlihatkan oleh Allah bagaimana suasana syurga. Tengok, ditunjukkan oleh Allah bagaimana suasana syurga. Dalam keadaan itu aku melihat dalam syurga ada sebuah buah yang namanya anggur. Aku melihat ada buah anggur dalam syurga. Aku mencapai dengan tangan kerana aku nak ambil buah anggur itu, dan aku nak tunjukkan kepada kalian akan buah anggur daripada syurga. Tetapi ketika mana aku nak capai, aku terlepas. Kata Nabi, seandainya buah anggur itu masih lagi aku capai dan sempat aku capai, buah itu akan kekal sampailah hari kiamat. Subhanallah. Buah itu akan kekal di atas permukaan bumi sampailah hari kiamat. Hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hasil apa yang kita boleh tengok beberapa hadis yang saya baca pada pagi ini. Yang pertama, jangan pernah kita lupa untuk melakukan kebaikan. Memang iman kita ni ada naik dan ada turun, tapi kekal dengan melakukan kebaikan. Yang kedua, jangan pernah lupa untuk menuntut ilmu. Tuntut ilmu. Walaupun adik-adik dah besar nanti pun, jangan pernah untuk lupa tuntut ilmu. Sehingga hari ini pun saya masih lagi menuntut ilmu. Kekallah dengan menuntut ilmu, kerana tuntut ilmu ni takkan habis. Walaupun adik-adik dengar ilmu yang sama, tapi kekallah dengan mendengar. Kadang-kadang kita dengar perkara yang sama kerana untuk menambahkan kefahaman kita kepada ilmu tersebut. Dan yang ketiga, apabila yang pertama berbuat baik, melakukan kebaikan, yang kedua menuntut ilmu, yang ketiga jagalah adab, akhlak dengan para guru dan ustaz dan ustazah. Jaga adab sebagai seorang pelajar dengan seorang guru. Sebab kadang-kadang kalau ilmu yang banyak tapi tidak ada adab, haba'an mansura, seumpama debu yang ditiup angin, tidak ada gunanya debu itu. Meskipun adik-adik nanti sudah ada ijazah, sudah ada master, sudah ada PhD, bila jumpa ustaz daripada sekolah kita dulu, jumpa ustazah daripada sekolah dulu, kekallah cium tangan mereka. Sebab merekalah yang menyebabkan kita berjaya pada hari ini. Walaupun kita mengajar di sekolah yang sama, contoh, apabila sama belajar nanti nak cari kerja, tiba-tiba dapat kerja di sekolah yang sama,
kita mengajar di tempat guru-guru kita mengajar, kekal memanggil mereka guru dan kekal cium tangan mereka, adab. Sepanjang saya belajar, guru-guru kami tak pernah menekankan untuk menuntut ilmu, tapi guru kami menekankan untuk menjaga adab dengan para guru. Kerana dengan adab itu ilmu kamu akan berkat. Dengan adab itu kehidupan kamu akan berkat. Dengan adab itu kita akan rasa aman dan selamat. Apabila sudah beradab, dan yang keempat, beramal dengan ilmu yang dipelajari. Beramal dengan ilmu yang dipelajari. Beramal dengan Quran yang dihafal. Sebab jangan lupa ada beberapa ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghafal Quran lalu tidak ingatinya Quran, maka ada ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Avoid daripada ancaman itu. Protect diri kita daripada terkena ancaman daripada Nabi, untuk selalu kita ingat dan beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bersurai pukul 10 sekejap lagi, ada soalan ke nak tanya? Ada soalan tak? Kalau tidak ada, saya buat kesimpulan. Tak ada? Tak ada? Kalau tak ada, tamam. Tamam. Betul tak ada ni? Nah, fadal, bangun. Nama siapa? Tak apa. Saya nak tanya berkaitan dengan perang yang terjadi sekarang. Ada kena ke akhir zaman sekarang? Awak rasa? Ada? Mana awak rasa? Kifadal, nama apa? Ha? Ilham. Ilham. Kifadal, Ilham, duduk. Soalan daripada Ilham, muslimat dengar ke? Akhwat dengar ke? Soalan daripada Ilham, dengar. Ada yang angguk, macam mana korang dengar? Ada wahyu ke turun kat sana? Macam mana dia orang boleh kata dengar tadi? Tak adalah kurang. Soalan daripada Ilham tadi, dia tanya, adakah peperangan yang berlaku di mana? Di Iran? Bukan Iraq tau, Iran. Soalan daripada Ilham, adakah peperangan yang berlaku di Iran itu salah satu tanda kiamat? Ini soalan awak ke ada ustaz yang suruh tanya? Soalan saya, awak? Bukan ada ustaz-ustaz suruh tanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Soalan ni ramai yang tanya saya kebelakangan ni. Kalaulah adik-adik sekalian tengok di antara tanda besar dan tanda kecil kiamat. Sebelum berlakunya kiamat, sayati alanna, sebelum berlakunya kiamat, Allah sebut dan Nabi sebut dengan jelas, sebelum berlakunya kiamat akan datang Imam Mahdi, akan datangnya Dajjal, akan datangnya Ya'juj wal Ma'juj, akan datangnya Dukhan, akan datangnya terbit matahari daripada barat, akan datangnya Dabbatul Ard, akan datangnya gempa bumi. Maknanya apa? Kiamat tidak akan berlaku selagi mana Dajjal tidak keluar. Kiamat tidak akan berlaku selagi mana Imam Mahdi tidak dibai'ah. Kiamat tidak akan berlaku selagi mana kita tidak bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Faham itu? Itu faham. Maknanya kiamat tak akan berlaku selagi mana 10 tanda besar kiamat tak berlaku. Persoalan pada hari ini, bagaimana kita nak tahu 10 tanda besar kiamat ni bila ianya berlaku? Maka di sana ada satu kaedah yang ulama sebut, 10 tanda besar kiamat tidak akan berlaku selagi mana tidak berlaku tanda-tanda kecil kiamat. Kalaulah hari ini kita kira dan kita hitung, tanda kecil kiamat telah pun berlaku semuanya, maka hari ini ataupun esok pasti akan keluar tanda besar kiamat yang pertama. Tanda kecil banyak mana ustaz? Ulama kira tanda kecil kiamat ada 65. Ada ulama kira sampai 120. Yang paling banyak ulama kira 160 dan 165.
tanda kecil kiamat. Di antara tanda kecil kiamat yang dekat dengan kemunculan Imam Mahdi, di antara tanda kecil kiamat yang dekat dengan kemunculan Imam Al-Mahdi, Nabi sebut dengan jelas dalam satu hadis, akan sampai pada satu zaman kamu akan bertemu dengan zaman Al-Harsh. Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah itu Al-Harsh? Al-Qatlu, Al-Qatlu, peperangan demi peperangan. Tapi di sana ada satu hadis Nabi yang menguatkan hadis Nabi yang tadi. Hadis Nabi yang satu lagi Nabi sebut akan sampai pada satu zaman kamu akan melihat satu peperangan yang akan berlaku. Saking dahsyatnya peperangan harabun wa harbun. Peperangan itu ketika mana ianya berlaku, tidak ada satu tempat di atas muka bumi yang aman untuk orang Islam berlindung. Hari ini berlaku peperangan di bumi Iran, betul tak? Masyarakat yang duduk di bumi Iran, adakah mereka masih lagi boleh makan, betul tak? Masih lagi boleh tidur, betul tak? Masih lagi ada rumah, betul tak? Betul. Masih lagi ada tempat yang aman untuk mereka tinggal. Tapi kelak nanti, semakin dekat dengan kemunculan Imam Al-Mahdi, kamu akan mendapati peperangan yang berlaku, tidak ada satu tempat yang aman dan selamat untuk orang Islam berlindung. Apa makna dia? Peperangan itu makin dahsyat dan makin dahsyat. Ambil bahasa Arab tak sini? Apa makna ahlas? Ahlas itu asal daripada perkataan apa? Ahlas daripada hilsum. Ahlas itu daripada hilsum. Hilsum ni kalau adik-adik pergi ke Timur Tengah, tengok saja ada unta, kalaulah kita nak naik unta, maka Arab akan letak tempat pelapik untuk kita duduk dan kita pegang, betul tak? Dan ketika mana kita sudah turun daripada unta, pelapik itu akan ditanggalkan. Di bawah pelapik yang ditanggalkan itu ada satu lagi kain yang attach kepada skin unta. Dan kain itu tidak ditanggalkan. Kalau ditanggalkan pun mengambil masa yang lama. Kenapa Nabi menggunakan perkataan yang lama? Kerana harabun wa harbun, ketika mana peperangan itu berlaku mengambil masa yang sangat lama ianya berlaku. Sebab itulah kalau adik-adik perasan, 3 tahun lepas ketika mana sepadan Rafah sudah pun dikepung. Perasan tak? Ingat tak? Sepadan Rafah sudah pun dikepung. Maka datanglah budak-budak dalam kalangan budak Palestin menulis satu syair. Di manakah Al-Mahdi? Di mana Al-Mahdi? Kerana mereka tahu kemelut yang berlaku dalam kalangan mereka pada hari ini, masalah yang berlaku dalam kerajaan mereka pada hari ini, persengketaan yang berlaku pada hari ini tidak boleh diselesaikan melainkan Imam Al-Mahdi. So bermakna Imam Mahdi akan keluar ketika mana berlakunya peperangan akhir zaman. Semakin dekat kemunculan Imam Mahdi, semakin banyak peperangan. Apabila Imam Mahdi keluar, maka berlakulah peperangan Malhamah Al-Kubra, peperangan akhir zaman. Nak cerita tu? Nak dengar? Lain kali. Ustazah awak nak balik dah tu. Kalau saya cerita, ambil masa 1 jam setengah lagi. Okey ke? Oh, ma'alish, saya yang tak okey. Okay, ada soalan lain? Soalan lain jangan minta ustaz tolong sambung. Ada soalan lain? So makna dia, Ilham tanya, adakah ada kaitan dengan akhir zaman, lebih kurang macam tu? Ada kaitan. Adakah akan datang keamanan kepada dunia? Akan datang keamanan kepada dunia. Dan keamanan yang paling jelas yang dibawa oleh seorang lelaki, Muhammad ibn Abdillah Al-Mahdiyun. Jelas disebut oleh Nabi ketika mana Al-Mahdi keluar, Al-Mahdi akan menebarkan keadilan seperti mana tersebarnya kezaliman. Dulu saya belajar di Mesir dulu. Tahun pertama saya belajar di Mesir, adik-adik, berlaku perang saudara di bumi Mesir. Dalam Mesir, mana nak balik Malaysia ke nak stay? Nak balik Malaysia ke nak stay?
Alhamdulillah, iman kuat dalam keadaan takut. Walaupun berlaku peperangan di bumi Mesir, pergaduhan saudara di bumi Mesir, saya duduk di situ masih lagi boleh makan dan boleh minum. Cuma PKP lah, tak boleh keluar rumah. Tetapi peperangan yang dimaksudkan oleh Nabi ini, tidak ada satu tempat yang aman untuk orang Islam berlindung. Maknanya dia lagi dahsyat. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Awak ya. Bangun. Depan sikit. Malu ke? Nama Asim. Asim ke? Azim? Asim. Anak-anaknya. Tanyalah. Baru ni ada tengok beberapa video yang Awak ada TikTok? Apa TikTok awak? Kongsilah. video-video tu anak tengok yang dibuat oleh golongan-golongan anti hadis. Anti hadis, okey. Tamam. Jadi dia nak tanya, macam mana cara untuk kita membantah hujah-hujah anti hadis ni? Membantah hujah anti hadis. Okey, tamam, duduk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Anggaran saya, para pelajar sekalian yang berada di depan saya, 10 tahun lagi anda semua akan duduk di meja ini dan bercakap di depan orang ramai. Dan ketika itu kalian akan bertemu dengan macam-macam jenis orang. Dan pada saat itu barulah kita faham, rupanya Allah utuskan manusia di atas dunia ada pelbagai perangai dan ada pelbagai sifat. Kita sebagai seorang pendakwah, kita tak boleh nak gembirakan semua orang. Kita tak boleh nak yeskan semua orang. Ada beberapa ketika kita boleh sokong, ada beberapa ketika yang kita tak boleh sokong. Kalaulah perkara itu melibatkan usul, jangan kita sokong ketika mana berlaku percanggahan. Tapi kalaulah melibatkan furuk, perkara-perkara kecil, tak apa, tidak ada masalah, kita berlapang dada. Tapi kalau melibatkan usul, jangan berlapang dada. Kalau ada orang yang menafikan hadis daripada Nabi, itu perkara yang besar. Tapi kita sebagai seorang pendakwah, apa yang kita kena buat? Adakah pergi tampar mereka? Adakah pergi marah mereka? Bukan zaman ianya lagi. Ini bukan zamannya lagi. Ini bukan zaman Umar. Ini bukan zaman Khalid Al-Walid. Ini bukan zaman Sayyidina Hamzah. Ini zaman kita. Zaman kita, dan kita kenal siapa manusia pada hari ini. Apa yang kita kena buat? Yang pertama, berbuat baik dengan dia. Yang kedua, tegurlah dengan kalimah-kalimah yang baik sahaja. Dan yang ketiga, sentiasa melakukan istiqamah menegurnya. Sebab kita tak tahu hari apa yang Allah akan bagi hidayah kepadanya. 3 perkara cukup kita buat. Seandainya kita buat 3 perkara ini, maka terlepas kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu tak kenapa Isra' dan Mi'raj? Ingat tak kisah Isra' dan Mi'raj? Ada tak ustaz pernah cerita kepada adik-adik, kenapa Allah pertemukan Nabi dengan Nabi Adam pada langit yang pertama? Kalau kita tengok matlamat Isra' dan Mi'raj, apa dia? Solat, betul tak? Kenapa Allah tak terus bawa Nabi daripada Baitul Maqdis terus ke langit yang ke-7? Kenapa perlu jumpa Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yahya? Kenapa kena ada checkpoint demi checkpoint? Ada sebab dia. Kalaulah kita fikir logik, kita nak pergi ke Kuala Lumpur, jarak tak jauh pun, mana lagi cepat kita berhenti-henti ataupun direct? Direct lah. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyusun Nabi untuk bertemu dengan para-para Nabi yang terdahulu? Ulama sebut kenapa Nabi dipertemukan dengan Nabi Adam secara ringkas. Setiap sebab tu ada, setiap langit ada sebab kenapa tu bertemu dengan Nabi Sulaiman. Tak ada kan Nabi Sulaiman kan? Ada Nabi Adam, Yahya, Idris, Isa, Harun, Musa dan Ibrahim. 7 Nabi ni, ada tak dalam 7 Nabi ni yang tidak dimasukkan oleh Allah tapi Nabi itu famous? Ada kan? Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh Allah tak letak bertemu dengan Nabi Muhammad? Sedangkan kisah Nabi Nuh banyak.
Nabi Allah Sulaiman, kisahnya banyak. Kenapa tidak dipertemukan? Kan? Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab itulah ada sebab kenapa Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan setiap Nabi di langit. Kenapa sebab dia? Lain kali saya cerita. Tapi Nabi Adam. Nabi Adam saja. Kenapa bertemu dengan Nabi Adam? Sebab Allah nak tunjukkan kepada Nabi, ya Muhammad, sebelum kamu berdakwah, sebelum kamu bertemu dengan manusia, kamu belajar daripada Adam. Bagaimana Adam alaihi salam selesaikan konflik dalaman keluarganya. Nabi Adam, Allah tunjukkan kepada Adam 40 orang manusia anak-anaknya. Daripada 40 anak Nabi Adam berlaku satu konflik keluarga. Ma'lish. Berlaku satu konflik yang mana Nabi Adam boleh selesaikan masalah itu bagaimana. Nabi Adam kenal setiap anak-anak daripada anaknya. Barulah Nabi Adam boleh selesaikan masalah. Begitulah kita. Kita kenal dulu siapa mal'un kita, barulah kita boleh kenal dan kita boleh selesaikan masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami tuntut pada pagi ini satu ilmu yang manfaat. Jadikan ilmu yang kami belajar pada hari ini satu ilmu yang boleh memberi bekal kepada kami di alam barzahmu, wahai Allah. Jadikan ilmu yang kami belajar pada hari ini satu ilmu yang boleh menyebabkan kami masuk dalam syurgamu, wahai Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berkati ilmu kami, wahai Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wahai Allah, janganlah engkau matikan kami. Seandainya engkau takdirkan kami mati, janganlah engkau matikan kami dalam keadaan engkau tidak redha kepada kami, wahai Allah. Janganlah engkau, wahai Allah, matikan kami dalam keadaan kami tidak meninggalkan satu amalan yang cukup untukmu, wahai Allah. Janganlah, wahai Allah, engkau matikan kami melainkan kami menjadi seorang hamba-Mu yang terbaik, wahai Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, wahai Allah. Ampunkanlah segala dosa kedua ibu bapa kami yang masih lagi hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami. Ampunkanlah dosa pasangan kami, anak-anak kami, ahli keluarga kami dan seluruh ahli keluarga kami, wahai Allah. Muslimin muslimat, wahai Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ketemukan kami dalam malam Lailatul Qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.